Selesainya projek Artemis yang membawa banyak kejayaan kepada penduduk bumi, iaitu dengan keluar daripada atmosfera planet kita, mengelilingi bulan dan kembali pulang dengan selamat. Tapi menariknya, antara banyak gambar dan juga foto yang dihantar menunjukkan kawah bulan yang sangat cantik dan sebagainya, saya ada nampak satu bukti yang sangat jelas yang memang dah disokong selama ini pun, tapi memberikan bukti tambahan, iaitu bagaimana gambar-gambar daripada projek Artemis ni menunjukkan bahawa bulan dan juga bumi sebenarnya berbentuk bulat dan juga berbentuk sfera. Tak tahu kenapa kontroversi, tapi daripada dulu lagi dah kontroversi. Adakah bumi ni bulat ataupun mendatar? Dan of course, kalau tanya saya, jawapan dia bulat, dia sfera. Tapi sebenarnya bumi ni bentuk dia taklah sfera betul-betul. Dia ada satu bentuk yang kita panggil sebagai oblate spheroid. Dia masih sfera, cuma bentuk dia tu lepir dekat bahagian tengah. Sebabnya bumi ni bila berputar, daya centrifugal yang dihasilkan akibat putaran tersebut menyebabkan kawasan tengah tu jadi lebih memanjang, sementara bahagian kutub utara dan juga selatan ni jadi lebih lepir. Dan macam saya cakap tadi, sebelum projek Artemis ni dilancarkan pun memang kita dah ada banyak bukti yang menunjukkan bahawa bumi ni sfera. Contoh dia kapal yang bila pergi jauh dan boleh tenggelam di sebalik ufuk tu menunjukkan bahawa bumi tu melengkung. Dan bila kita tengok gerhana matahari pun kita nampak bulan tu memang bulat. Ataupun bila kita tengok zon masa yang berbeza-beza di antara satu kawasan dengan satu kawasan lain, yang tu dah menunjukkan bahawa bumi ni sfera. Kalaulah bumi tu rata, sepatutnya masa dekat Jepun dan juga masa dekat Malaysia ni dekat sama je sebab kawasannya mendatar. Tapi itu tidak berlaku. Tapi dengan kewujudan projek Artemis ni, kita ada satu lagi bukti yang memang sebelum ni misi-misi kemanusiaan yang hantar manusia ke angkasa pun dah bagi dah, iaitu gambar yang secara langsung daripada angkasa. Kapal Orion yang dinaiki oleh angkasawan dalam projek Artemis ni mempunyai kamera sekeliling yang dilengkapi dengan kamera berteknologi resolusi tinggi. Image dia sangat konsisten. Ambillah dari mana sudut sekalipun, memang kita nampak bumi tu bulat. Dan satu-satunya bentuk yang konsisten, tak kira lah daripada mana sudut kita pandang dia nampak bulat, ialah bentuk sfera 3 dimensi. Sebenarnya keseluruhan operasi saintifik, kejuruteraan roket dan juga navigasi tu, kita nak pergi ke arah bulan tu cuma boleh dilakukan kalaulah betul bumi tu sfera. Sebab apa? Sebab bila kita nak lancarkan roket ni, kita perlukan pengiraan. Dan bila kita perlukan pengiraan, kita perlukan ilmu matematik dan juga fizik. Dan semua ilmu fizik moden dan juga matematik moden mengandaikan bahawa bumi tu sfera. Jadi korang bayang kalaulah bumi tu mendatar, bukan sfera seperti yang kita sangkakan, nescaya model matematik dan juga model fizik yang kita gunakan akan gagal dan roket ni sebenarnya tak akan sampai kat bulan dan tak boleh turun balik ke bumi pun, sebab kefahaman graviti kita pun dah salah. Tapi itu tidak berlaku. Ketepatan mereka ni sampai tahap yang mereka ramalkan yang kapal angkasa itu akan turun, mereka cuma lari beberapa saat sahaja. Itulah betapa tepatnya ilmu matematik yang mereka aplikasikan untuk menjayakan projek ni. Selepas lebih daripada 50 tahun kita tak melawat bulan, kita dah tiba ke sana, tapi dia membanggakan sebab kita berjaya tambah lagi satu bukti daripada bukti yang sudah berlungguk pun, bahawa bumi itu bukan mendatar tapi sebenarnya sfera.